Time tu PKP. Ha. Time tu PKP. Satu kesalahan saya yang saya buat terbesar sekali, yang saya rasa bersalah dalam diri saya lah. Saya post dekat muka buku. Saya cakap yang bekas suami saya dengan anak saya kena COVID, meninggal. Allah. Inna astaghfirullahalazim. Itulah teruknya kau ni, Dik. Itulah satu kesalahan saya lah yang saya buat kan. Untuk Punya okey, jap. Punya ketagih benda tu sampai kau sanggup cakap macam tu dekat anak dan suami kau. Allah. Main juga. Tak boleh pakai kau ni. Hello, Assalamualaikum Abang Anas. Waalaikumsalam, abang apa? Abang Anas lah macam nervous. Abang. Alah, sama je kan, Anas tengah acap kan. Sama. Sama kan? Sama. Assalamualaikum. Alah, muka mana muka? Alamak, nak kena buka cam ke? Yelah. Tapi sebelum tu saya sekejap. Apa? Saya apa? Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni abang Anas ni. Nak tanya apa? Ya. Saja je naik kotak ni request borak dengan abang. Dia tak boleh saja. Dia kena ada kan abang kata kalau nak naik ni dia kena pandai bercakap, kena kelakar, boleh nyanyi, buat magic ataupun ada bakat. Adik ada bakat apa? Bakat apa Bakat apa adik ada? Tak ada bakat. Tak ada bakat. Kaide cepatlah Kaide. Kaide ada bakat apa? Kaide pula. Sorry. Farah. Saya Farah. Farah dengan Kaide kan lebih kurang je. Okey Farah. Abang. Saya nak borak sikit dengan abang boleh? Okey, abang memang menantikan benda-benda macam ni. Nak borak apa? Okey. Macam mana nak mula? Mulalah macam mana pun abang nak dengar ni. Saya ni sebenarnya, abang kenal Osman kan? Kenal adik Osman? Bukan. Salah. Dah tiba-tiba Osman kan? Adik Osman tadi. Okey. Kenal Osman, kenal? Saya dengan Osman ni sebenarnya macam satu cerita, faham tak? Macam satu cerita? Satu cerita. Suka buka QR? Awak pun suka buka QR? Bukan. Sabar. Satu cerita, okey. Saya ni dulu tapi saya ni bukanlah nak buka aib, tapi saya bercerita. Awak duduk tempat yang tak bising sikit boleh? Ini macam Rio sikit, ada tempat yang macam private sikit. Okey. Jangan macam best ni. Apa yang sama dengan Osman? Ke bini Osman? Saya dulu bekas bini Osman. Salah. Bukan. Salah. Okey. Macam mana dia? Okey, saya ni janda anak 3. Awak dah janda anak 3? Ya, saya janda anak 3. Macam budak je lagi. Kau umur berapa? Saya 27. 27? Ya. Anak 3? Ya, saya anak 3. Kahwin umur berapa? Saya kahwin umur 18. Ui, awalnya. Habis SPM kahwin lah. Okey, sama cerita. Apa yang nama kau Osman? Saya ni dulu kaki spin. Saya kaki spin. Macam Osman lah. Macam Osman lah. Lebih kurang lah. Okay, dulu saya ni. Macam ni ke? Lagu dia macam ni ke? Ara cap cap pari di nande nando tatara cap cap pari di nande nando dadaden nande aduh dadaden nande. Okey, sambung. Dulu saya ni dulu ada suami bang. Suami pun kaki spin. Ni saya cerita sebagai satu pengajaran lah, sebagai viewer abang kan. Saya dulu ada suami. Saya alhamdulillah lah, saya dengan suami saya dulu alhamdulillah bahagia. So sejak saya mengenali apa erti spin ni, saya punya rumah tangga berpecah belah. Dulu saya ni untuk main spin, saya tak ada duit nak main spin. Saya main spoon. Tak ada duit main spoon. Spoon tu sudu. Yelah, tak payah pakai duit. Terima kasih Simon. Bang.
Lagi bang. Saya tak ada duit nak main spin. Saya tak ada duit nak main spin, tapi saya sanggup menipu. Saya Aku teruk sangat kau dulu ni. Saya dulu macam tu bang. Okey. Tak biasa orang yang gila main spin ni laki, ni perempuan lah. Saya saya mula daripada main pun daripada orang terdekat juga. Okey, tak apa, jangan cerita pasal orang lain, cerita pasal awak je tak apa. Daripada orang terdekat juga. So saya mula-mula in 100. So benar 100? So kita masuk jadi 100, masuk 100 kucing 1000. Okay. So kita jadi macam ketagih abang. Jadi macam wow, boleh menagih. So kita jadi macam ketagih. So bila kita ketagih, kita tak ada duit, tak tahu cara nak dapat duit, minta suami mesti tak dapat. Minta suami mesti tak dapat sebab suami main tak benda tu? Tak, suami saya tak main. Oh, suami bagus. Suami saya bagus. Orang Engkau surau pula yang macam tu. Suami saya orang surau. Biasanya orang bercerai ni sebab kau dengar ni adik biasa orang bercerai ni laki yang kuat main judi. Tak. Laki main judi, bini tak tahan, bini tinggal. Ni terbalik pula. Bini yang main pin, suami pula bagus. Oh, yang ni betul dengar ni. Terbalik kan. Biasa dekat dalam TV abang tengok suami yang main spin. So isteri pula kat rumah jaga anak. Oh, ni bini. Okey, lama. Okey. So minta suami mesti tak bagi. So saya ni jadikan satu pengajaran dekat abang, dekat viewer abang lah. Time tu PKP. Satu kesalahan saya yang saya buat terbesar sekali, yang saya rasa bersalah dalam diri saya lah. Saya post dekat muka buku, saya cakap yang bekas suami saya dengan anak saya kena COVID, meninggal. Allah. Astaghfirullahalazim. Itulah teruknya kau ni, Dik. Itulah satu kesalahan saya lah yang saya buat kan. Untuk punya okey, jap. Punya ketagih benda tu sampai kau sanggup cakap macam tu dekat anak dan suami kau. Allahu Rabbi. Tapi ni kisah lama lah kan? Ni kisah lama lah. Tapi kenapa kau boleh terfikir macam tu dulu Sebab ketagih lah. Tapi saya tak tahu. Saya tak mula-mula bang, daripada daripada anak saya ni dulu memang tak sihat. Dia memang tak sihat, dia memang keluar masuk hospital. So bila anak saya keluar masuk hospital, dia orang akan QR lah kat saya kan, minta QR semua. Bila kita dapat contohlah orang hari ni bagi kita 100. So kita jadi akan minta lagi. Betul. Sama macam kawan abang kita akan minta lagi kan. So kita jadi macam ketagih. Lepas tu bila kita tak dapat, kita menipu. Kita menipu. So dengan benda ni lah rumah tangga saya berkecai. Saya bercerai. Sekarang sini saya jaga anak saya sendiri. Bila satu hari tu bang, saya mimpi api neraka. Saya mimpi api neraka. Saya mimpi saya ni kena seksa dekat api neraka. Mungkin daripada tu saya terbuka lah pintu hati saya ni kan. So saya dan dulu saya ada satu lebih kurang macam kakak angkat lah. Kakak angkat dulu saya tu memang dia tahu saya main, tapi dia akan macam mana cakap, dia tahu saya main. Lepas tu dia tahu dia nak saya berubah dengan bagi saya duit. Lagi tak berubah lah tak berubah. So saya cakap apa, lepas tu saya kerja pun kerja berhenti. Suka hati mak bapak saya, hari ni saya nak kerja, saya berhenti. Saya nak kerja, saya kerja. Tak nak, saya tak nak. Macam tu. Sebab orang dah bagi saya duit. Saya ni macam katakan, bapa aku nak kerja, orang dah bagi aku duit. Macam tu kan. DJ Osman ni, betul macam Osman ni, betul lah. Bapa aku nak kerja, aku dah bagi aku duit kan. Satu hari tu, hamba Allah tu dia betting dengan saya lah. Dia betting dengan saya kan. Kau dek, kalau kau boleh kerja lebih daripada sebulan, akak bagi kau 1,000. Akak bagi akak 1,000 kan. So saya ni macam ni sekarang mencabar diri saya kan. Saya cabar diri saya. Saya kerja untuk dapatkan 1,000 tu. Untuk dapat 1,000 spin pula. Untuk dapatkan 1,000 ni, saya dapatkan 1,000 tu. Lepas tu okay, saya kerja 2 bulan je. Saya dapat 1,000 tu. 1,000 tu saya in.
Selimut lain. Kau ni dulu memang bodoh lah aku rasa. Abang minta maaf lah. Kau kiwak lah dah 2 bulan. Dah lah dah 2 bulan. Dapat 1,000 orang bagi tu pun kau in. Kau ni kalau tidak hilak kau ngaku habis harta tu kau gadaikan ni. Oi kau ni kategori bahaya lah kau ni. Wajar kau dapat 1,000 tu kau pergi in 1,000. 1,000. Tapi tak adalah tapi tak adalah 1,000 terus. Saya in 200. Licin. Keram. Garam. Lepas tu itulah saya cakap, mungkin bila sekarang ni saya beranak nombor 3 ni, saya bercerai masa saya pregnantkan dia. So bila saya mendoakan dia tak sihat bang, satu persatu Allah makbulkan duit doa saya. Kau doakan dia tak sihat supaya kau dapat sumbangan? Terus sumbangan. Ya Allah, kau ni mak jenis apa kau ni? Saya doakan dia supaya saya dapat sumbangan. Itulah saya cakap. Sekarang ni satu persatu Allah makbulkan duit saya kan. Macam sekarang ni anak saya tak sihat, anak saya ni apa semua kan. So saya terbuka pintu hati saya kan. Saya cakap kan, mungkin ni balasan daripada Tuhan kan. Balasan daripada Tuhan apa yang aku mendoakan kan. Apa yang aku berdoa daripada Tuhan kan. So saya cakap, terus saya mimpi api neraka, saya kena seksa kat neraka. Dik, abang bab lain tadi abang okey je lah, tapi abang baguslah kau cerita, maksudnya benda ni realiti ada dalam dunia lah kan. Tapi abang tak sangka ada orang macam kau wujud kat dunia ni Sebab ketagih benda tu bang. So saya kata janganlah main benda tu. Ya, kawan abang pun ada juga ketagih, tapi kau punya tahap ni dah tahap dewa gunung Everest tau. Kau punya dah gila weh. Dik, kau punya ni gila. Kau kena tobat dik. Mana abang kalau anak abang sakit, abang lah orang paling risau tau. Dia demam sikit je abang dah risau. Kau boleh minta anak kau lahir tak sihat, mungkin istimewa, mata-mata kau nak dapat duit mudah, kau dahsyat lah. Bukan dahsyat tu patut dia abang puji kau. Kau dahsyat lah, kau punya teruk tu lah. Abang cerita kat kau. Mungkin hari ni kau dah berubah, tapi abang cakap kisah lalu kau ni, teruk lah. Lalu saya teruk bang. Teruk. Saya jadi macam abang terkejut ni dengar ni bila kau cerita kau boleh doa dapat anak tak sihat, anak sakit apa, wish dahsyat lah. Abang harap kau berubah dik. Dik kau kena tahu satu dik, takkan kaya main judi dik. Tak ada orang pun main judi kaya dik. Kau jangan masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri tau. Kalau sekali lagi kalau abang tahu kau main lagi benda tu dan abang dapat tahu, memang kau ni entahlah, aku tak tahulah. Kalau kau laki memang abang dah cari kau dah. Tapi sebab kau perempuan kan, sebab kau dah ada anak dik. Kau dah ada anak kau berapa orang? 3 orang. Abang harap sangatlah kau dah tak buat dah benda-benda dulu tu. Tak buat dah bang. Anak kau 3 orang. Kau tahu tak macam mana kau boleh kandung anak kau 9 bulan, penat lelah, kau yang beranak dia, kau teran dia, kau boleh minta yang bukan ish. Dahsyat lah kau ni. Itulah satu kesilapan saya kan, daripada seorang mak dosa saya kan. Tu saya cakap, sekarang ni saya jadi macam berdosa kat anak saya, jadi bersalah kat anak saya, jadi macam tak dosa kan dia kan. Tu saya cakap, mungkin itu satu persatu kan Allah tunjuk kat saya apa semua. Tapi alhamdulillah lah, sekarang ni saya dah tinggalkan semua benda tu. Saya dah mula cuba ke arah Tuhan. Mungkin itu semua kisah lalu kan, kisah selam apa semua. Saya cakap kadang-kadang kan, bila Allah uji saya macam ni kan, selalu dulu saya selalu cakap macam ni bang. Kenapa? Sebab selepas saya cerai kan, satu persatu Allah duga saya. Daripada kerja, daripada family, daripada ni kan. So satu persatu Allah uji saya apa semua kan. So saya cakap dengan diri saya, kenapa Allah uji aku teruk macam ni kan? Allah uji aku satu persatu apa semua kan? Allah ni tak adil ke untuk aku kan? So bila saya mimpi api neraka tu, saya mimpi apa semua tu, so baru saya tahu terjawab apa semua dosa-dosa saya lalu. Betul saya cakap. Ni kan ni kau dah betul-betul berubah ke ni? Dah. Saya dah lama lah tak sentuh benda tu. Jangan dik, ingat anak tu amanah tau. Anak tu amanah, tengok disebabkan benda tu sampai hilang laki.
Sampai hilang kawan. Ini hutang mesti ada, betul tak? Tak ada. Kau kena settle lah dik, hutang. Kau kena tahu lah sebab apa. Kadang-kadang kita dah taubat, kita Tuhan dah terima. Tapi hutang kalau tak settle, tak lepas dik. Kat sana nanti langkut. Memanglah kau, kalau kau kata hutang kau banyak, abang ada kawan hutang juta dik. Dia tengah nak settlekan perlahan-lahan. Berapa dia Datuk Rik? Dia gentle, dia kena settlekan. Kau pun kena settlekan hutang-hutang kau. Supaya kau tak tahu dik mati bila kan dik kan. Yelah kita dosa lain pun banyak lagi. Kalau hutang lagi, apa lagi. Terkejut lah abang dengan kisah kau ni. Dahsyat lah kau ni. Solat jangan lupa dik. Solat kan. Kawan yang baik-baik. Abang tak tahulah kau dah betul-betul berubah ke apa pun takut-takut kan. Tapi abang harap kau betul-betul dah berubah. Saya tak nak. lama tak usik lah benda tu. Sebab itulah saya cakap. Bila saya mimpi apa semua kan. Bila satu persatu orang tunjuk kat saya. Pelan-pelan lah saya berhenti benda tu. Benda ni bang kan. Dia benda ni dia seolah-olah macam DADAH. Bila kita dah ketagih kan. Yalah abang tahu. Susah nak berhenti. So sakit lah. Kita macam sekarang kan. Sekarang ni saya tak ada satu je cara nak berhenti dia. Kita jangan ada online banking tau. Jangan ada online banking. Kalau tak ada online banking kau panjat pula tangga. Kan? Dah tak ada online banking ni tak boleh dah nak transfer kat Ahlong tu. Lepas tu kau naik pula tangga. Jangan ada online banking. Duit gaji kau cash kan. Kau cash kan dan kau bagi dekat orang percaya lah. Macam contoh lah. Contoh saya bagi kat mak saya. Bila dia abang punya tip satu je dik. Kau kena macam ni lah apa. Kau kena kau pegang je sendiri boleh. Tapi kau kena betul-betul nak berubah. Kau kena fikir mak kau, anak kau. Kau anak kau tu kau lahirkan dia tau. Kau yang gandung dia 9 bulan tau. Sian kat dia. Kau mak dia. Takkan kau nak orang kata kat anak kau mak dia tak berguna. Kau nak ke? Malu dia nanti. Kan? Dia bukan pasal kaya tak kaya, kerja tak kerja. Kalau kau kerja goreng pisang pun, anak kau anak kau tetap akan bangga dengan kau. Macam abang, mak abang meniaga goreng pisang, abang bangga dengan mak abang. Tapi kalau mak dia kaki judi, apa yang nak dia bangga kan? Kalau mak dia main barang, main judi, tak judi, hutang, orang cari di sana. Tak kaya tak apa. Cuma jangan buat benda bukan-bukan lah. Abang tak nak lah. Kan? Buat judi itulah. Tu anak ke tu? Ramai-ramai habis duduk dengan siapa sekarang ni? Saya duduk dengan mak saya. Sian kat mak kau lahirkan kau tu penat-penat, mak kau lahirkan kau pula penat-penat lahirkan anak kau. Janganlah buat lagi, janganlah kembali. Abang tak tahu lah kau betul-betul berubah tak. Tapi abang harap kau betul-betul berubah lah. Sebab kalau abang tahu kau menipu, abang pun akan tak tahu nak cakap apa lah. Jangan sekarang kerja security bang. Saya jaga security kat sekolah. Okey. Tak ada problem. Kau kerja apa pun tak ada problem. Kau kerja security ke, kau kerja rela ke, kau kerja guard ke, kau kerja cuci pinggan ke. Tu semua kerja-kerja bagus. Lagi mana kerja halal bagus. Dekat mata orang mungkin berbeza, kat mata Tuhan tetap sama. Tak ada yang membezakan pun. Dekat mata manusia mungkinlah ada yang membeza-bezakan, tapi kat mata Tuhan sama je. Janji gaji kau halal, gaji kau berkat, cukup. Anak-anak kau nak makan kan. Jangan malu. Cuma jangan main lagi benda-benda tu je. Okey bang, saya bertanya abang lah. Bertanya abang sikit lah. Macam mana kalau contohlah kita dah tinggalkan benda tu kan. So orang sekeliling dia mengenali kita dengan benda macam tu kan. Dia mengenali ni. Macam mana kalau contoh kita nak kuatkan kita punya iman tu. Macam mana cakap macam contohlah kadang-kadang kan. Saya dah tak main dah. Dah berbulan dah saya tak main lah. Dah berbulan dah tak baru sangat ni. Dah berbulan dah saya tak main. Baru lagi bang. Berbulan dah saya tak main. So saya cakap dengan kadang-kadang kan orang still bash saya kan. So saya kadang-kadang cakap dengan diri saya kan, berapa aku nak berubah kalau orang still pandang teruk kat aku. Tak boleh macam tu. Macam mana nak kuatkan iman tu? Itu sebenarnya alasan kau nak kembali ke benda lama je. Tak boleh. Dia macam ni lah. Orang kan menghukum lah atas kesilapan lama kita. Tapi kita hidup ni untuk siapa? Kita buat baik untuk siapa? Kau buat baik untuk orang ke? Tak kan? Kau buat baik untuk Tuhan. Kau nak berubah, orang pandang kau buruk tak apa. Jadi Tuhan nampak kau berubah. Kau nak ke syurga, kau nak jadi orang baik. Kan? Macam abang pun tak minta lah handsome. Orang kecil-kecil abang, handsome ada ni. Abang tak pernah pun minta lah handsome. Tapi abang handsome. Orang duk cakap handsome. Abang tak boleh kata apa. Ada macam tu, benda-benda yang tak boleh lah kita nak menidakkan kan. Benda comel, cute. Macam kau pun, kau kena ni lah, apa? Kau kena istiqomah lah. Ni anak kau paling kecil
Anak paling kecil Ni yang kecil bang. Dia sakit apa? Dia asma je tapi selalu pergi hospital lah. Ni anak kau tau, amanah kau. Kena jaga dia. Dia comel budaknya. Jangan buat dah. Ni. Takkan malam nanti dia dah besar dia nak tahu mak dia kaki spin. Kau nak kawan-kawan ni, kawan-kawan dekat sekolah nanti, weh mak kau kaki spin. Ni tak terlambat lagi ni. Dia kecil, dia tak faham apa lagi ni. Kau sempat berubah lagi ni. Benda dah 10 tahun orang pun dah lupa nanti. Betul. Jangan ni comel anak, bagus. Kan? Nanti dah besar dia nak jaga kau. Jangan buat bukan-bukan dah. Orang nak kata apa, biarlah, kau orang bagi kita makan. Kau nak berubah, kau kena istiqomah lah. Solat jangan tinggal, iman kena jaga. Memang nak berubah ni susah. Sebab setan akan uji, baik kau balik-balik benda lama. Tapi takkan kesudah lah benda tu. Betul. Janganlah pergi benda-benda tu balik, tahan lah. Tak ada, kau kaya ke sekarang ni? Kau dah main berapa tahun? Dah daripada 2020. Kaya ke kau? Tak kaya bang, miskin. Habis? Apa motif kau nak main lagi? 6 tahun kau main tak pernah kaya. Kan memanglah dia bagi sekali 5,000. Dia sedut kau balik berpuluh-puluh ribu. Mana? Kan? Betul, kita kalau benda tu tak berkat bang, duit tak berkat pun tak nampak juga. Pandai pun cakap. Pandai pun cakap. Dia kalau tak berkat ni 2 juta pun tak cukup. Dia kalau berkat ni 1.5k pun cukup. Tu beza dia berkat dengan tak berkat. Okeylah. Jadi orang baik-baik, abang harap kau tak buat dah benda bukan-bukan. Kau dah tak menipu orang, kau tak scam orang. Yang penting jangan main dalam benda-benda haram tu InsyaAllah. Jaga anak baik-baik. Okey bang. Jangan kau main balik, aku tahu kau panjat tangga siap kau. Tak. InsyaAllah tak. Masih bertahan lagi Apa lah. pula ya Allah, janji kata. Cakap janji. Janji. Bukan untuk aku, untuk anak-anak tu. Kan aku kahwin dengan Osman kau tahu. Itu selalu nampak tak komen Osman tu kan. So saya cakap kan, Osman ni macam diri aku kan. Macam apa yang Osman buat tu aku buat kan. Macam dululah. Yelah, daripada raut pun dah hampir sama dah. Memang banyak persamaan ni. Memang. Mula-mula tak faham apa yang macam Osman. Bila kau cerita memang sebiji. Tapi dia dapat duit untuk makan. Tapi dia main juga dulu. Tak tahulah sekarang ni kata tak main dah. Kan? Okeylah. Nanti kalau ada orang ada rezeki kita bawa-bawa lagi Farah Okay bang. Dengan hati apa? Sudi mendengar, sudi ni. Saya saja sebagai pengajaran. Baik-baik. Semoga jadi baik-baik lah Amin. Jaga anak. Okay, Assalamualaikum bang.